Apa abang panggil saya Samseng? Muka saya ni tak ada macam Samseng pun. Abang cakap biar betul. Habis, kalau bukan Samseng, kau ni apa? Jalan kat lorong malam-malam buta ni, kau ni buta ke? Kalau saya buta, abang tu apa? Orang gila? Nak gila kau! Ayah! Lain kali jangan cakap aku gila. Tak baik tau. Kita kan manusia. Beli apa saya? Nah! Ya! Aduh! Mama nasihat tak dengar. Kena? Marah muka. Aduh, sakitnya. Apa nama kau? Saya Zairul. Kau ni orang jahat ke orang baik? Saya orang baik, bang. Tak percaya aku. Bos! Bos, buat apa bos pukul dia ni? Dia ni orang baik lah, bos. Mana kau tahu? Baik kau cakap kat aku. Cakap? Betul lah cakap abang tu tadi. Kau betul, Yong. Selalunya, kau tak betul. Kalau dia ni betul, tak jahat, siapa yang jahat? Orang jahat? Saya dah pukul, bos. Kau nak pergi mana tu? Saya nak beli barang. Kau tak boleh masuk. Biar aku yang belikan barang untuk kau. Kau tunggu je kat luar. Okey kat tu. Hoi, Cik Di. Aku datang ni nak beli barang. Kau ada tak barang yang aku nak beli tu? Kau nak beli barang? Selalunya, kau datang nak minta duit aja. Tak butuh biar ke? Hahaha. Memang. Memang aku datang nak minta duit. Tapi, kalau hari ini duit tak ada, teruk kau, Cik Li. Kau tahu tak? Aku dah 2 bulan tak ada gaji. Harapkan duit kau ni je. Boleh apa aku? Kau ada gaji ke? Tak ada gaji ke? Aku orang macam kau nak bayar kau setiap hari. Aku tak kira. Aku nak juga. Ya! Aduh. Bang, mana barang saya tadi? Abang janji nak beli. Saya dah tunggu lama dah ni. Oi, saudara. Aku dengar kau nak beli barang. Ke kau nak pakai duit aku? Kawan kau tadi dah kena. Dia bukan kawan saya lah. Aduh lah. Halo, bos. Saya bukan bos, Mak. Saya kuli lah. Halo, Guli. Kau dah nampak tak Samseng yang selalu pau kedai ni? Aku cari dia ni. Haya, itu Samsung lah. Dia sudah balik dia punya rumah lah, Encik. Dia balik rumah? Dia ada rumah ke? Rumah dia kat mana? Bagi tahulah. Oh, dia punya rumah kah? Dekat hutan sana. Banyak pokok. Tepi peligi. Okey, terima kasih. I love you. Bos, apa sebab bos cakap I love you tadi? Alah, Yung. Kita mesti ada sifat penyayang. Betul tu, bos. Okey, Yung. Kau ikut pintu belakang, aku ikut pintu depan. Kalau apa-apa berlaku, kita jumpa kat pintu tengah. Okey, bos. Saya ikut pintu belakang. Tapi, kalau tak ada pintu, macam mana, bos? Ikut pandai-pandai kau lah. Alamak, kuncilah pula. Aku lupa nombor kunci. Alah, kunci juga pintu ni. Tendang je lah. Lah, reput. Ya! Ada. Oi. Apa main tanda-tanda orang ni? Tuli apa aku? Aku nak lawan dengan kawan kau yang handsome tu. Oi, kau peli aku je. Nak kau? Nah. Ade. Ade. Aduh, sakitnya. Suka pau. Kan dah kena dengan aku. Ya! Alamak, dia tak ada apa-apa lah. Tahu bukan aku ni kebal. Aku tendang kau pula. Ya! Aduh, sakitnya. Woi, tak ada tempat lain kau nak tendang, Ya! Ada. Kat sini lagi. Oi, kau. Main sini. Aku nak bagi motivasi sikit. Orang macam kau ni tak layak bagi motivasi. Alio basi boleh lah. Yelah, buang masa aje. Ya! Aduh!
Itulah dia. Tak dengar cakap orang. Bos. Saya dah pecahkan pintu belakang tu, bos. Apa kita nak buat sekarang, bos? Tak apa. Dia orang dah pengsan. Jom tu belah. Jom. Saya pun sudah heranlah, Getty. Macam mana itu 2 orang Samseng sudah pingsan. Saya rasa itu Keluarman dengan Tiongman sudah datang lebih awal daripada kita. Macam mana dia boleh tahu itu Samseng ada dekat situ? Walaupun dia sudah membantu saya, tapi saya mesti mau tangkap sama dia. Jadi, inspektor setujulah. Keluarman banyak membantu. Memang betul itu macam. Tapi, dia mengganggu saya punya tugas. Itu sudah salah lah. Bang, agaknya Samsung 2 orang semalam tu apa jadi, bang? Entahlah, Samad. Aku pun tak tahu. Itulah pasal padan muka dia orang. Aku rasa diorang tu dah kena tangkap dengan polis kot. Tapi semalam mana ada polis, bang? Aku ni main agak je lah. Selalunya macam tu lah. Apalah susah sangat. Kita tengok surat khabar je lah. Kan mana kita cari surat khabar, Samad? Alah bang, macam biasa. Keluarman bantu saya. 17 Oktober, 2 orang Samseng telah dijumpai pengsan terterap dalam keadaan ngeri di rumah tak bernombor dalam hutan sana. Seperti sahab pula berkata. Keluarman. Ya! Alah, Batek. Takkan itu nak marah. Yelah, takkan itu pun. Aku kata belah lah. Yelah, Samad. Siapalah kita? Hari-hari macam ni, tak boleh tengok orang senang sikit. Jomlah, Samad. Orang dah tak suka dekat kita. Tapi, kenapa dia orang tak suka kat kita? Sebab kita duduk kat sini lah. John. Apa khabar? Apa cerita? Yelah, cerita apa? Aku dah agak dah. Hari-hari mesti ada orang jahat. Tak boleh duduk senang sikit. Okey, John. Kau tunjuk kat aku mana tempat tu.